Hukum menjawab azan adalah sunnah muakkadah, iaitu sunnah yang dituntut. Ketika azan dilaungkan, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk meninggalkan segala aktiviti yang sedang dilakukan, dan dalam masa yang sama perlulah menjawab azan sebagai satu bentuk penghormatan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin." Yang bermaksud, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan oleh muazzin. Dan di luar sana ada yang mengatakan seseorang yang tak nak menjawab azan, apabila hendak meninggal dunia nanti, jenazahnya akan jadi berat. Ataupun ada yang mengatakan lidahnya berat dan keluh untuk melafazkan kalimah tauhid bila hendak menghembuskan lafaz akhir nanti. Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya hal itu tidak benar sama sekali dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Dia pun bercakap ketika azan dibolehkan, dan ia tidaklah menjadi satu kesalahan apabila bercakap ketika azan. Namun begitu, apabila percakapan kita boleh mengganggu orang lain yang sedang menjawab azan, maka sebaiknya ditinggalkan. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik telah meriwayatkan sebuah asar daripada Tha'labah. Beliau berkata yang bermaksud, mereka menunaikan solat Jumaat di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an sehingga Umar keluar. Apabila Umar keluar dan duduk di atas mimbar, maka azan dilaungkan oleh muazzin. Telah berkata Tha'labah, kami duduk dan bercakap. Apabila muazzin selesai dan Umar pun berdiri untuk menyampaikan khutbah, maka kami pun diam dan tidak ada seorang daripada kami pun yang bercakap. Telah berkata Ibn Shihab, keluarnya imam menghentikan solat dan khutbah imam menghentikan percakapan. Berdasarkan asar ini jelas menunjukkan bahawa para sahabat juga ada yang bercakap ketika azan. Maka sebab itu percakapan ketika azan adalah dibolehkan, tetapi digalakkan dan disunnahkan untuk menjawab azan itu lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terdapat beberapa sunnah bagi orang yang mendengar azan. Yang pertama, diam ketika mendengar azan dan menjawabnya sama ada dalam keadaan bersih ataupun berhadas. Yang kedua, menjawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Dan yang ketiga, selawat kepada Nabi SAW dengan suara yang perlahan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala wasilah dan berdoa kepadanya selepas selesai azan dengan jarak yang tidak lama. Dan yang keempat, berdoa untuk diri sendiri kerana waktu tersebut adalah waktu yang mulia, berkat dan mustajab. Maka disunatkan berdoa selepas azan dan sebelum iqamah. Maknanya di antara azan dan iqamah itulah doa yang mustajab. Mudah-mudahan tuan-tuan memberi info dan ilmu kepada kita semua untuk diamalkan. Kita telah dengar, kita sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wallahu alam, semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.